9.50 pagi. Ilhan kan tak sekolah hari ni, cuti lah. Semalam hari sukan. Kita nak pergi rumah mak saya. Sebab sepatutnya katanya pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari ada gangguan bekalan elektrik. Tapi setakat 9.50 ni saya keluar rumah tadi masih ada. Tapi tadi lah baru nampak ada macam pekerja apa dekat truck tu dia tulis Electrical Aircon Enterprise lah apalah. Dia dah buka dah dia punya apa bilik power tu kan. Bilik power kan, apa tak tahu nama bilik tu. So dia orang baru nak start kerja lah kot. Tapi kita pun pergilah sebab satu lagi sebab kakak saya mesej dalam grup adik-beradik, katanya katanya ada, bukan adik-beradik, dalam grup, nama grup tu grup anak kandung ANJ. Bila fikir balik anak kandung Asri dan Jamilah lah. Bila fikir balik lah, tak payahlah buat anak kandung kan, buat je lah grup anak-anak mak abah kan. Kelakar anak kandung. So kakak saya cakap siapa nak pergi rumah mak dijemput lah. Sebab makcik dengan uncle nak datang. Makcik Zizah dengan uncle Rashid ni adalah parents kepada sepupu saya yang rumah dekat saya Berjaya tu. Mommy, every day. So semalam macam-macam benda buat. Bila fikir balik lah kan, memang. So nak katanya dah penat-penat kan siang tu kita Amirul masak kan. Saya bawa nak pergi hari sukan, pergi shopping sikit. Malam Amirul masak lagi. Saya gosok baju, saya kemas dapur. Amirul sambung pula lipat baju pula. Dia lipat baju, saya simpan baju. So, saya cakap terima kasih bang, thank you for the hard work today, and thank you jugalah our teamwork yang mantap lah. So kita akan ambil Salsabila lah nanti pukul 12.40 dia keluar. 12.40 baru saya akan keluar rumah mak. Ambil dia, tu ada rumah lah. Hantar sekolah agama pula. Jadual kita hari ini. Apa nak cakap? So okay, pasal nasi ayam bawang Mirul tadi kan, alhamdulillah tadi pun dia, yang semalam punya pun dia buat yang sedap lah. Dia suruh saya check lah kan. Saya macam alamak macam mana rasa ayam bawang ni, patutnya macam mana dah lupa kan. Dia kata patutnya macam mana rasa dia, tapi macam dia pun nak suruh saya check tu cukup masin ke tidak. Biasanya dia buat macam tawar sikit lah. So saya check lah kemasinannya. Okay, dia buat hari tu masa bulan puasa tau. Kat rumah, dia masak-masak kat rumah. Lepas tu kita buka puasa nasi ayam bawang kat rumah mama. Tapi macam tak dapat sambutan sikit nasi ayam bawang dia tu. Sebab memang tawar. Saya cakap kat dia, bang memang semuanya kat tawar lagi lah bulan puasa kan. So slow lah nasi tu, tak apa habis lah. Tapi kali ni dia dah suruh saya check. Lepas tu dia kata itulah selama ni dia tak rasa pun nasi tu bila masak. Macam patutnya kan bila kita dah tambah, yelah kita guna air apa, kita dah tumis-tumis dulu kan. Lepas tu nak masak nasi tu, air nasi tu kita dengan rasa lah cukup tak garamnya kan. Selalu ni tak rasa. So macam kan tak rasa dengan rasa. So bila rasa tu sedap lah. Dapat lah. Yalah, okey lah. Lepas tu ramai lah kawan-kawan saya tanya, saya share dekat Instagram story. Weh sedapnya kan, boleh order ke ni kan? Boleh. Amirul lah juga yang nak kena masak ni. Sebab ada assistant, boleh. Okay, let's go. Yang okey ke, yang sleepy ke apa? Jom. Baik-baik lipat saya. Rainbow. Okey je, tak nampak pun sebenarnya. Tak tahu ni lah dia tahan tudung tu dekat luar. Lepas tu tarik from inside dalam tu macam tu. Cuba okey. 2.50 dah. Kata 2.40, saya bilang kita 2.40 kita keluar 2.50 jadinya. Okay, tadi itulah masa saya ambil Sabila sekolah Onpong tadi, makcik dengan uncle masih ada lah, masih bersembang lagi lah. Banyak lah cerita-cerita, biasalah cerita-cerita inside atau inside story yang kita tak tahulah pasal hal-hal keluarga belah Johor ni lah.
Lepas tu kakak saya dia ambil Ali balik. Dia pun dah terlupa nak kena ambil anak. Dia terlambat sikit lah ambil Ali. Lepas tu Ali balik rumah. Dia lah berjumpa lah dengan sepupu kan. Jumpa Ilhan, jumpa ada Medina, ada Haris. Jadi abang saya bawa anak-anak dia lah balik daripada sekolah agama. Singgah dulu rumah mak lah. Jumpa lah dengan Tok Cik. Kira pangkat Tok Cik lah kan. Dengan anak-anak kita orang ni Tok Cik lah. Lepas tu Ali ni dia nak join main. Dia orang ni tutup pintu, tak bagi Ali masuk. Sebab Ali ni dia ada buas dia lah. Lepas tu tak tahulah kan, Ilhan lah kot kata tak boleh ke apa kan. Yelah kan, tak bagilah. Dah si Ali tu tumbuk dia, pukul dia semua macam tu lah. Mula-mula saya okey lagi. Lepas tu Ali macam dia nak datang lagi. Dia nak, saya macam okay fine lah kan, tak apalah saya pujuk dia lagi lah. Nangis kena pukul. Lepas tu Ali tak puas hati lagi. Dia nak pukul lagi si Ilhan. Lepas tu saya macam bangun lah. Saya bangun daripada kursi. Ilhan berdiri sebelah saya. Saya macam, saya pandang je tau. Saya macam tak tahulah, tak tahulah got caught in my own emotion ke apa ke kan. Tapi macam kita nak protect anak kita jugalah kan. So saya tak apa-apa lah. Ali saya macam pandang dia kan. Tahu dia diam lah, dia duduk kejap kan. Lagi sekali dia nak kacau lagi si Ilhan. Tak tahulah kan, diorang pun sama-sama main lah antara diorang. Lepas tu agaknya skill dah Ilhan pun mungkin ada. Tak boleh contoh lah kan, yang saya pun tak dengar, tak tahu kan. So Adi ni mengamuk lagi, dia nak pukul lagi si Ilhan. Saya macam, wah apa lagi ni? Saya macam jadi termarah lah budak tu. Apa lagi ni? Macam tu. Depan ada lah makcik dengan uncle tadi. Saya pun dah nak mengamuk juga kat situ kan. Yelah, salah Ilhan lah dia pun. Tak tahulah budak-budak kan, benda dia nak macam nak dengar cakap kita kata jangan apa? Jangan provoke Ali kan. Macam dah dia faham provoke tu kan. Dan pula macam, yelah dia orang tak nak main dengan Ali kan. Lepas Ali geram lah kan. Lepas tu aku pun jadi macam emo jugalah kat situ. Aku nak marah lah juga si Ali, kamu sedap ni kau pukul. Dia pukul kuat tau. Dia pukul memang dengan niat nak pukul. Okay, macam tu. Saya bukan nak kata dia bukan budak jahat. Ali tu baik kan. Tapi bila dia marah tu kan, dia tak boleh. Memang dia nak campak-campak kan. Dia nak cari benda nak lepaskan kemarahan dia kan. Tadi dia ambil piring cawan lah kan. Piring apa, tea set tu. Dia nak campak piring tu kan. Macam memang dia macam tu. Memang cara dia nak cope dengan marah dia tu. Dia nak campak-campak barang tu lah kan. Tapi saya pun dah jadi macam geram lah juga kan. Ni kan pukul anak aku kan. Aku pun nak stand up for my daughter lah kan. So lepas tu saya minta maaf kat dia juga. Ali minta sorry Ali. Saya pun cakap macam tu. Dia pun okay. Kata Ali okay. Dia suci budak ni. Kalau kita macam dah okul balik, dia okay je. Yelah betul lah, saya pun macam tu je kan. So tak kakak aku minta maaf lah ya, terimo dengan anak kamu sejak tadi kan. Tapi aku pun tak adalah marah dia macam jekah gila pun. Cakap memang apa lagi ni dealing with budak umur macam tu kan. Ali 4 tahun kan. Tapi sebab kita pun, anak aku selalu kena lah. Fahri pun kena juga dengan dia. So aku macam dah ni lah. So Kak, sorry lah walaupun I know lah you not gonna watch this lah kan. Tapi ikutlah satu hari kamu tengok, minta maaf. Saya tak, aku malas nak cakap depan kamu. So aku rasa macam apalah, aku ada hak lah juga nak marah anak kamu tu kan. Tapi aku minta maaf juga macam tu lah. Maksudnya tak nak minta maaf depan, minta maaf kat sini. Saya pakai telekong je sebab nak hantar Ilhan je. Tak payah nak hantar Fadila je. Tak payah nak kena ambil Ilhan lepas ni. Dah tengah pening lah ni sebab puasa kan. Dah masuk angin kan. Tadi saya berjaya lah. Macam saya tak cakap dah saya puasa masa makcik dengan uncle. Makcik makan sekali kan. Makan sekali gini-gini. Saya macam dah makan dah. Tak apa makcik makan. Kita kan lepas ni kita pulul makan kan. Cakap itu. Ataupun lepas tu dia tanya lagi, ajak lagi makan kan. Saya dah makan tadi 2 bungkus mak saya makan. Cakap itu. Sajalah kan, macam walaupun tak kisah kalau kita tak nak lah macam alamak macam segan nak makan, kita puasa kan. Mak pun puasa tadi. Mak saya pun puasa. Tapi mak macam nak apa, kita diam je, tak lah cakap kita puasa kan. Kata orang segan kan. So saya berjaya lah merahsiakan saya puasa. Mak pun berjaya rahsiakan dia puasa. Saya puasa ganti, mak puasa sunat lah setiap Khamis. Saya tak kisah kalau saya puasa. Walaupun pada bulan Ramadan orang nak makan depan saya tak kisah pun. Tapi kan ada satu isu dulu. Ada orang tu dia buat live.
dia tak puasa pada masa bulan Ramadan. Dia maksudnya dia datang bulan lah. Tapi ayuh lagi. Tapi maksudnya janganlah macam tu sangat. Janganlah cerdik sangat macam tu. Allah bagi kita akal, benda baik-baik kan. Adalah saya baca komen semua kan, tak menghormati bulan Ramadan kan. Ada juga kebanyakannya yang backup bulan Islam lah, bulan Ramadan lah. Ada juga satu komen tu dia kata, dah biarlah dia tak puasa kan, tak boleh nak puasa, biarlah dia nak makan. Tapi janganlah macam tu. Kau nak buat live kan, bagi tahu satu dunia kau tak puasa kan. Macam malulah sikit. Mana dia letak dia punya akal fikiran kan. Ialah sebabnya banyak lagi. Ini pun semuanya saya tak cakap secara general lah kan. Tapi ada banyak aja kes di mana macam bangsa lain diorang yang segan makan depan kita sebab kita berpuasa kan. Tapi yang ini yang sendiri umat Islam bagi tahu pula secara terbuka lah, saya tak puasa kan.